Menteri Pendidikan Desmond Lee berkata Singapura perlu mengelakkan daripada menjadi masyarakat yang berpecah belah dan saling tidak mempercayai. Berucap di acara penutup seminar pra-universiti, beliau memberi amaran bahawa apabila masyarakat berhenti mendengar tentang perbezaan, maka akan menjadi lebih sukar untuk bertindak demi kebaikan bersama. People stop listening, start shouting. Compromise is treated as weakness, and even basic facts become disputed. We should never assume that Singapore is somehow immune, despite all our efforts. No society is. So we must keep choosing inclusion, keep building trust, and keep creating common good. Encik Lee menambah bahawa seminar tahun hadapan akan melibatkan interaksi bersama wakil belia dari rantau ASEAN. Beliau berkata ini akan membantu merapatkan hubungan antara negara-negara ASEAN. Kira-kira 550 pelajar dari 30 institut pra-universiti mengambil bahagian dalam seminar tahunan itu dan turut berinteraksi dengan pakar-pakar dalam pelbagai bidang termasuk perkhidmatan awam dan akademik.